Jadi kalau waktu tu pun dia dah silap-silap. Tak, Masa ni kalau waris dia sayang, waris dia akan memandu dia. Ya. Ha. Okey. Dia kekal wajib solat dengan dipandu oleh orang yang sihat tadi. Bacaan Fatihahnya confirm. Buka buku tebal muka 47. Yalah, tengoklah dulu bab 7 tu. Copek jawab. Kalau berlaku ya. Okey. Fatihah wajib dibaca secara apa? Hafalan lagi. Jadi kalau waktu tu pun dia dah silap-silap, dia takut nanti kalau kita biarkan waktu kita suruh dia baca tu mungkin betul. Tapi waktu dia solat tu nanti kalau kita biarkan, takut dia tertukar susunan apa ke. Lebih baik kita fotokopi Fatihah tu, enlarge kan, lepas tu laminate, letak kat depan dia untuk dibaca. Itu lagi selamat untuk waris lah. Waris Pak Jan tu. Ya, kalau nak talqinkan tu, nak maksudnya kita baca di ikon tu, jarang orang buat lah. Yang bolehnya dia baca tu. Sebab kalau kita biarkan, takut ada huruf dia tak sebut ataupun dia tersalah susun ayat tu kan. Ya, nanti solat dia batal. Ya, sebab wajib dia baca sambil tengok. Mana ya? Tuan-tuan perempuan tak boleh lah sebab kita hafal elok kan. Ni cerita orang dah huzur tadi.